Okey, ini kendari ni dia suruh cek lah untuk tingkap lah kenapa tak boleh turun. Kita on kunci lah. Tak boleh naik dan turun lah. Macam mana cakap sebab dia banyak problem lah, boleh wiring boleh jadi. Okey, untuk switch ni boleh jadi, motor tingkap dia pun boleh jadi. Jadi kita cek dulu lah. Tengok ada api masuk atau tak ada api masuk. Jadinya pening kepala aku buka aja terus dia punya ni lah. Door trim ni. Dia menggunakan ada guna skru bunga. Lepas tu yang atas tu dia punya settle lock tu kena buka lah terus. Biar jangan menyemak lah untuk kita. Kita buka aja. Lebih lah. Lagi satu yang ini kena keluarkan Ini kena keluarkan lah. Sebab dia tersangkut. Lepas tu yang bawah ni buka terkepakkan je. Lepas tu yang atas ni tolak ke atas lah. Yang untuk ini selit ke dalam. Macam itu je. Lepas tu kat sini ada soket untuk switch untuk power window lah. Okey. Ada kat sini aku dah boleh nampak lah apa masalah dia. Kat sini aku boleh nampak masalah dia. Sebab tu kita kena buka lah. Kenapa ada masalah kita kena buka, kena check dulu. Tengok ni. Dia punya soket ni dia tak cocok. Ini. Ini. Dia tertanggal. Sekarang ni kita test. Okey ke tak okey? Kenapa dia cabut? Lepas tu kita test balik. Aku tak okey ke apa kan? Jadinya kita cubalah. Jadinya boleh guna. Tingkap boleh guna. Yang bermaksud yang berkenaan tak ada masalah apa lah. Semua masalah kat soket ni lah. Okey, untuk soket power window ni dia tertanggal lalu tertinggal. Okey, itu sajalah, tak ada apa masalah. Okey makcik tak ada masalah apa makcik Jadi makcik boleh save duit lah. Bukan masalah motor, bukan masalah switch power window, masalah soket tertanggal lah sahaja. Okey, lepas ni aku mungkin akan hantar kereta ni ke aircon ke macam mana ke kat member aku. Apa-apa cara gas lah.